Dan selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir macam mana satu jenama fashion ni boleh keluarkan beribu-ribu desain baru hampir setiap hari dengan harga yang wow, sangat-sangat murah? Hari ni kita akan bedah siasat rahsia di sebalik Shein, gergasi fashion online yang dah betul-betul mengubah cara kita semua shopping. Ayat ni memang tepat sekali kan? Cuba bayangkan sekejap. Fashion yang dulunya kita nampak kat pentas peragaan je, sekarang ni sesiapa pun boleh dapat, tak kira kat mana dia berada, hanya dengan telefon pintar. Inilah kuasa sebenar revolusi Shein. Okey, untuk permulaan ni, jom kita tengok dulu formula kemenangan Shein. Macam mana dia gabungkan tiga benda ni, gaya yang paling up to date, pilihan yang macam tak ada penghujung dan semestinya harga yang susah sangat kita nak tolak. Betul, nama Shein ni memang semua orang dah kenal. Tapi cuba kita fikirkan sekejap betapa besarnya pengaruh dia. Shein ni bukan lagi setakat pesaing jenama-jenama besar macam Zara atau H&M tau. Boleh kata dia dah cipta liga dia sendiri dalam dunia fashion global. Jadi, macam mana dia boleh jadi besar macam ni? Salah satu jawapan utamanya terletak pada rahsia dia yang paling power. Pilihan yang terlampau banyak. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, tengok ni. Ini baru sikit je daripada apa yang Shein tawarkan. Dia bukan lagi pasal baju perempuan je. Daripada pakaian lelaki, koleksi untuk budak-budak, sampailah ke aksesori dan make-up. Dah macam sebuah pasaraya gaya hidup dalam talian. Semuanya ada. Nak tawarkan macam-macam benda ni pada skala global, mestilah ada enjin yang power kan? Sekarang jom kita buka bonet dan fahamkan model perniagaan unik yang menjadi nadi penggerak di sebalik Shein. Jadi persoalannya sekarang, apa sebenarnya yang buat Shein ni lain daripada jenama-jenama lain kat luar sana tu? Apa bahan rahsia dia? Jawapan dia senang je, tapi memang luar biasa. Kelajuan yang tak masuk akal. Kita bukan cakap pasal koleksi baru setiap minggu tau, tapi beribu-ribu item baru setiap hari. Inilah dia definisi sebenar fashion ultra pantas. Perbandingan ni memang jelaskan semuanya. Sebelah kiri tu, itulah roket Shein. Stok yang sentiasa berubah, sales yang kerap, barang baru masuk hari-hari. Sebelah kanan pula, cara lama. Koleksi ikut musim, lebih perlahan, lebih berhati-hati. Beza kelajuan ni lah yang dah ubah keseluruhan permainan fashion. Tapi kan, kejayaan Shein ni bukan setakat pasal produk je tau. Dia dah berjaya buat sesuatu yang lagi besar. Membina sebuah komuniti global di mana semua peminat fashion berkumpul di satu tempat. Bayangkan dia hantar barang ke lebih 150 negara. Aplikasi dia pun senang gila nak guna, penuh dengan ulasan pengguna, siap ada gambar orang betul-betul cuba baju tu. Jadi ia bukan lagi pasal jual baju je, tapi dah jadi macam satu platform untuk fashion dari seluruh dunia berkongsi gaya dan dapatkan inspirasi. Inilah pegangan utama diorang. Fashion yang berkualiti dan trendy tak semestinya kena mahal. Shein dah buktikan yang semua orang boleh bergaya, tak kira apa bajet mereka. Inilah yang buat platform ni sangat inklusif dan disukai ramai. Jadi, dengan ribuan pilihan baru setiap hari, soalan tu kembali kepada anda. Apakah trend yang akan anda gayakan seterusnya? Kalau anda rasa terinspirasi, apa lagi? Cubalah terukai dunia fashion yang tak ada had ni dan cari gaya anda sendiri. Terima kasih kerana bersama saya dan kita jumpa lagi dalam kupasan yang akan datang. Jom klik link di bawah untuk shopping di online fashion store Shein.